Tak kutuk lah, biarlah. Apa pandangan Datuk bila artis yang disokongnya tidak mendapat tempat? Mungkin ada kekurangannya daripada segi lagu ke apa ke. Juri awam ini yang mendengar, menilai. Apa pandangan Datuk bila ada cakap-cakap itu? Saya selalu memilih habis saja AJL saya akan hilang. Sebab saya tahu hanya 2 minggu je orang komplain. Tapi anak saya kadang-kadang dia duduk kat London, dia hantar, "Papa ada orang kutuk awak." Tak kutuk lah. Biarlah, sebabnya zaman sekarang semua boleh bagi pendapat. Tak ada satu yang puas. So bagi dia orang, artis yang dia orang minat mesti menang. Kadang-kadang dia ingat kita seorang jadi juri. Dia ada 9 juri yang buat pemilihan, dan juri itu daripada pop, rock musician, hip hop. Kadang-kadang kita tengok lagu tu bagus lah, album tu, bila live singing tu, itu yang merosakkan. Dan kadang-kadang mereka cuba buat lebih daripada apa yang sepatutnya. Dah sedap ni dalam album ni, tapi bila final tu dia nakkan satu-satu aura yang lain. Itu yang merosakkan pemarkahan. Saya ambil contoh lagu Hasrat. Dalam album okey lah, tapi bila kita lihat finalnya, dia membawa satu pembaharuan yang memang kita sangat teruja. Juri saja tahu apa kriteria, vokal berapa persen, lirik berapa persen, live performance tu. Tapi netizen dia tak nak ambil kira. Dia dengar lagu tu sedap, dia kenapa tak menang? Dia tak tahu siapa nak hantar, dia cari Datuk Muzani. Susah tak macam nak meletakkan seseorang itu yang layak pegang title juara lagu? Bila saya jadi ketua juri, saya akan pastikan yang menang tu patut menang. Kadang-kadang yang menang tak patut menang, memang saya akan berbincang dengan juri-juri yang lain. Sebab yang di akhir yang akan menjawab masa press conference adalah ketua juri. Kita tak boleh cakap bukan saya pilih, orang lain pilih. Itu yang akan menjeratkan kita. Kita kena bersikap profesional kalau saya jadi juri lah.